Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Is Muhammad Khaizuran dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, bersama kawan-kawan saya Sinyaja Haikal, Hafiz Ziyadi, Megat Najmi dan Haris Chin. Saya mewakili kumpulan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk dalam temu bual ini. Dan saya mohon keizinan sekali lagi untuk membenarkan sesi ini dirakam atas tujuan penyelidikan. Okey, baik. Saya mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh tak Ustazah ceritakan serba sedikit latar belakang diri dan juga pengalaman dalam bidang perguruan? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ramdanis binti Mansur, umur 35 tahun. Saya menjadi guru dalam 8 tahun lah. Tapi untuk yang anti KPM ni baru 3 tahun lah. Baru sah jawatan lah. Saya mengajar subjek pendidikan Islam dan juga bahasa Arab. Memang sukalah, memang daripada kecil memang nak jadi cikgu. So tercapailah. Boleh tak saya tahu apakah faktor yang ataupun peristiwa yang mendorong untuk menjadi sebagai seorang warga pendidik ni, dan khususnya pada subjek-subjek pendidikan Islam dan juga bahasa Arab. Kenapa pendidikan Islam dan bahasa Arab? Seperti kita tahu, kalau pendidikan Islam dan bahasa Arab ni dia fokusnya kepada bangsa Melayu, dia tak menyeluruh macam bahasa Melayu, sejarah, matematik dan sebagainya. Boleh tak, kenapa memilih guru dan kenapa subjek bahasa Arab dan juga pendidikan Islam? Saya memilih kerjaya sebagai seorang guru kerana memang daripada kecil, memang daripada bangku sekolah memang suka tengok cikgu mengajar. So kita pun memang suka bila masa terluang tu kan, kita suka duduk depan cermin dan kita suka acah-acah jadi cikgu. Kan. Lepas tu kenapa pendidikan Islam? Sebab masa saya sekolah pun saya tengok kawan-kawan saya ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Itu sangat menyedihkan, dan realitinya yang saya jadi cikgu sekarang ni pun memang ramai murid Islam yang tak pandai baca Al-Quran. So itulah salah satu yang menyebabkan saya rasa nak jadi cikgu, dan bukan sekadar cikgu tapi cikgu yang ustazah lah, yang mengajar agama lah. Itulah salah satu faktornya. Baik. Seterusnya soalan daripada saya. Saya nak tanya, sebagai ustazah yang mengajar pendidikan Islam ni, adakah ustazah sendiri rasa ataupun yakin bahawa setiap pembelajaran yang ustazah beri kepada mereka tu benar-benar efektif bagi mereka untuk mengamalkan gaya hidup seperti yang dituntut dalam Islam tu? Sebab kita tahu sekarang kan kes dalam kalangan budak-budak sekolah kan semakin lebih mencabar kes-kes sekarang, seperti yang baru-baru ni di mana terlibatnya dalam kes pembunuhan, dan yang terbaru juga di mana ada seorang abang tu yang dia mengelar adik dia sendiri. Jadi saya rasa, apakah pendapat ustazah yang pendidikan Islam ni adakah betul-betul dapat menyelami hati budak-budak ni, ataupun diorang tak ambil endah pun tentang subjek pendidikan Islam ni sampai boleh jadi kes-kes macam tu? Bagi pendapat saya secara personal lah ya, sebenarnya sebelum tu lah saya cerita, dekat sekolah saya pun ada kes yang aneh-aneh lah sejak kebelakangan ni kan. Ada murid nak terjun bangunan lah, apalah, tapi memang terjadilah kes tu. Sebenarnya bagi saya itulah, pendidikan ni dia bukan bermula di sekolah. Ini kan bermula dari rumah.
Jadi peranan ibu dengan ayah tu sangat-sangat penting. Bukannya kita nak hantar anak di sekolah, anak masalah kan kita hantar kat sekolah, serahkan pada ustaz-ustazah. Bukan. Okay, mula daripada rumah. Itu satulah. Yang kedua, bila dekat sekolah, panitia pendidikan Islam ni memang sangat-sangat memainkan peranan untuk murid-murid yang Islam ni. Banyak aktiviti yang kami buat. Salah satunya adalah yang akan kita jalankan untuk tahun depan lah kan. Kita akan buat program Jom Ngaji. Jom Ngaji ni sebab bagi saya murid-murid ni sebenarnya dia terlibat dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya ni sebab rohani tu kurang makanannya. Makanan rohani tu kurang. So salah satunya adalah tak pandai mengaji Al-Quran. Bila tak pandai mengaji, macam mana dia nak memahami, nak menyelami kan Al-Quran itu sendiri kan. Jadi pertama tadi peranan ibu bapa, dan kedua tadi peranan panitia kita pendidikan Islam dekat sekolah memang perlu function sangat lah kan. Jadi memang panitia dekat panitia pendidikan Islam di sekolah saya memang guru-gurunya sangat orang kata committed. Bukan sekadar nak mengajar silibus dalam kelas, tapi untuk membentuk akhlak murid-murid ni jugalah. Jadi insya-Allah penerimaan tu berbeza, setiap murid ni berbeza, bergantung kepada situasi mereka di rumah juga macam mana. Dan ada satu kisah tu kan, boleh saya share kan. Ada seorang murid perempuan ni, dia minta pendapat saya, "Ustazah, saya nak buka tudung." "Kenapa awak nak buka tudung?" "Sebab saya rasa saya macam tak ikhlas nak pakai tudung, Ustazah." Okey, dan betul-betul dia buka. Okey, jadi siapalah kita kan, hidayah tu milik Allah kan. Jadi siapalah kita untuk menghalang dia, cuma kita boleh nasihat saja. Okey, selang berbulan jugalah dia tak pakai tudung tu. Okey, lepas tu kita tengok bila kita slow talk balik, seminggu juga ambil masa. Lepas tu dia pakai balik. Okey, jadi kita ni nak kata kita boleh mengubah murid tu terus drastik tak boleh jugalah. Tapi apa yang kita mampu adalah bagi nasihat apa semua. Yang seterusnya tu hidayah tu kita berserah je lah kan. Doa sajalah. Macam tu lah. Okey. Okey, saya ada satu soalan. So berkaitan kan Ustazah ambil pendidikan Islam dengan bahasa Arab kan. Jadi bagi Ustazah rasa okey, kita buat banding beza sejarah dengan pendidikan Islam kan dia benda yang lain, walaupun ada konsep yang lebih kurang sama. Jadi Ustazah rasa pengajaran apa yang paling sesuai untuk bahasa Arab ataupun pendidikan Islam supaya student dia lebih memahami apa yang diorang belajar, maksudnya teknik pembelajaran ataupun BBM apa yang Ustazah pakai, ataupun maksudnya walau bagaimanapun kalau kita pakai BBM macam mana Ustazah nak merapatkan hubungan dengan student macam tu. Student lepas tu apa BBM tu cikgu Ustazah pakai macam tu. Aktiviti lah itu. Okey. Untuk rapat dengan murid ni, saya memang dekat dalam kelas kan, kita tak boleh nak kata mula-mula kan, masa saya first posting tu, saya dapat kelas yang memang masuk kelas ni macam menguji kesabaranku. Tapi bila nak masuk tu kita memang saya selalu jadi hijau je. Okey. Memang saya selalu jadi hijau. Tapi bila saya fikir balik, saya pun tension. Budak-budak lelaki especially budak-budak lelaki yang memang nakal-nakal, dia memang tak suka dimarahi. Dia orang akan buat lagi perangai kalau kita marah. Yes. So bila saya fikir balik, sembang-sembang dengan kawan, dia kata kita tak payah marah. Dia kata kita masuk tu kita buat kawan. Kita first posting kan, saya dulu masa guru kafar mengajar budak sekolah rendah. Budak sekolah rendah ni dia dengar cakap, dia paling-paling pembising. Tapi kalau sekarang saya mengajar sekolah menengah ni, murid-murid ni dia banyak main muka. Dia banyak ni memang menguji kesabaran kita, mental kita, dan memang orang kata kena sabar lebih lah kan. Jadinya bermula daripada situ saya jadikan murid-murid tu, saya cuba rapat jadikan kawan lah. Saya kadang-kadang dalam kelas tu tak ada awak pun. Kau ni kan nampak macam, ada orang kata nampak macam kasar, tapi sebenarnya perkataan tu lagi macam membuatkan macam Ustazah ni okey lah macam ni macam kawan ni kan, macam kau ni kan kau Ustazah dah ni macam tu kan. Jadinya
murid-murid lelaki tu pun makin lama saya rasa macam Ustazah nak tolong apa hari ni, Ustazah nak belajar apa hari ni. Jadi dia macam lebih, orang kata lebih dekat dengan kita. Macam tu lah. Okay, kalau dari segi bahan bantu mengajar tu, sebab dekat sekolah saya memang ada TV, okay, smart TV. Jadi kita menggunakanlah sebaiknya. Jadi bukan sekadar kita paparkan yang silibus sahaja, tapi motivasi kan. Kadang-kadang kita kongsi 1-2 kata-kata sahaja yang membuatkan diorang rasa macam motivasi lah. Rasa termotivasi, rasa macam kamu kalau rasa kamu tak baik, yang dulu-dulu kamu tak baik, kamu tak sepatutnya orang kata apa, fikir macam alah aku ni tak baik, tak ada cikgu pun suka aku semua kan. Kita hidup ni untuk yang masa ke depan, kan. Walaupun awak tak baik sekarang ni, awak ada peluang untuk jadi budak yang baik. Okay, macam tu lah. Lepas tu ada satu lagi, dekat sekolah ni kita ada sistem amalan baik. Jadi salah satu cara saya untuk buatkan diorang ni rajin belajar subjek saya lah kan, dan juga rajin tolong cikgu-cikgu ni adalah kita akan key in amalan baik untuk diorang. So saya cakap, Ustazah amalan baik jangan lupa. So tak kisahlah, walaupun pada mulanya rasa macam buat amalan baik nak kena balasan kan. Tak apa, asal bila diorang mula-mula diorang rasa macam buat sesuatu tu nak untuk dapat balasan, tapi lama-lama diorang dah terbiasa. Macam tu lah. Okay. Okay. Jadi saya ada lagi satu soalan. Ustazah rasa dalam diri seorang cikgu, sama ada cikgu ke apa-apa ke, maksudnya dalam bidang pendidikan sebagai cikgu, Ustazah rasa apa sifat yang paling penting, maksudnya salah satu sifat yang paling penting dalam diri sendiri sewaktu kita mengajar di sekolah? Okay. Sifat yang paling penting, sangat-sangat pertama adalah memang sabar lah. Sabar ni orang kata memang kalau tak sabar memang itulah yang macam saya mula-mula posting lah kan. Dalam kelas nak marah, lepas tu budak pun tension, lepas tu kita pun penat. Kita penat sebab lagi-lagi kalau orang yang macam saya dah berkeluarga, saya dah ada anak. So saya dekat rumah pun saya dah penat dengan anak, takkan kat sekolah kita nak penat lagi kan. Dan sekarang memang tak dinafikan cikgu bukan sekadar mengajar, cikgu banyak lagi kerja sampingan, perfailan apa semua tu. Jadi kita tak nak stres, so kena sabarlah. Kedua, kita kena orang kata go with the flow. Macam kita nak mengajar murid ni, kita bukan nak mengajar hari ni. Sebenarnya dia masuk dalam sabar jugalah. Kita bukan nak mengajar hari ni dan dia nak pandai sekarang. Kadang-kadang dia ambil masa untuk macam adapt apa yang cikgu pernah cakap dengan dia. Murid tu kita tak ajar hari ni terus pandai. Macam tu lah. Sabar je lah sebenarnya kunci dia. Walaupun sabar tu sebenarnya memang susah kan. Tapi bila kita macam, saya bukanlah jenis yang orang kata sabar sangat, tapi bila kita macam kontrol, satu lagi positif lah, sabar dan positif. InsyaAllah kalau kita masuk kelas, memang kita niat, okay hari ni aku nak jadi, kata antara kucing dan singa, okay aku nak jadi kucing hari ni kan. So macam kita tak adalah berapa sangat nak jadi singa tu. Macam tu. Okay, jadi so kalau kita niat yang kita niat yang baik dan selalu berfikiran positif tu, insya-Allah Allah akan mudahkanlah, jadilah. Okey. Baik Ustazah, terima kasih atas soalan tadi. Soalan seterusnya, bagaimana Ustazah mengamalkan nilai integriti, amanah dan kejujuran dalam tugas harian sebagai pendidik? Bagaimana mengamalkan integriti okay, amanah. Okay, untuk bagi saya lah kan, dari segi amanah ni, waktu masuk kelas. Macam waktu masuk kelas, seorang cikgu tu memang masuk kelas awal lah kan. Kita bukan nak kata awal terlampau awal, macam sepatutnya waktu kita pukul 10, okey, sebelum pukul 10 tu kita dah sampailah kelas, kan. Okey, kadang-kadang ada cikgu yang memang telajak di tengah shop mengajar kan. Okey, dia tengok kita dah ada kat luar, okey, kita punctual lah. Okey, sebab dengan situasi sekarang ni yang memang sangat-sangat bahaya kalau cikgu masuk kelas lambat, dan semasa sesi pertukaran tu, kalau cikgu yang sebelum tu dah keluar dan cikgu selepas tu dia lambat masuk, dan in case berlaku apa-apa, jadi sangatlah susahlah untuk cikgu yang sepatutnya berada dalam kelas pada ketika itu. Jadi itu salah satu sebabnya jugalah. Tapi cikgu kena punctual lah juga tu dari segi amanah lah kan. Okay, lepas tu bagi saya sepanjang tempoh kita
tempoh waktu bekerja kita memang kita habiskan untuk kita all out untuk kerja yang berkaitan dengan sekolah, tanda buku kan. Kita kalau ada murid-murid yang memang lemah, kita akan panggil waktu senggang, waktu rehat. Kadang-kadang diorang rehat sekejap je, so lebihan masa rehat tu kita akan panggil untuk kita buat sesi yang tambahan untuk murid-murid yang lemah ni. Kan ada murid yang memang sekarang di tingkatan 2. So sekolah saya sesi petang kan. Murid tu bila nak masuk tingkatan 3, dia kata bila dia habis sesi pagi, dia akan jumpa saya sesi petang untuk buat apa. Dia kata, Ustazah, saya nak ngaji dengan Ustazah. So tadi itu adalah kisah murid yang rentetan, yang murid yang tanya nak buka tudung tadi. Saya dah pakai tudung balik, dia kata, Ustazah, saya nak mengaji dengan Ustazah tahun depan lah. Okey, kata okey. Jadinya macam waktu senggang kita tu, kita tak boleh lah nak buat perkara yang lain kan. Semua berkaitan dengan murid lah. Itulah dari segi amanah yang perlu dijagalah. Kan lagi satu, amanah nak kena jagalah untuk pastikan kita punya rezeki tu berkat kan. Itu satulah. Itu saja. Okay, soalan seterusnya. Kalau kita tengok negara-negara maju yang lain seperti Ireland, Kanada, Denmark dan juga Singapura, mereka menggunakan kaedah co-teaching, iaitu 2 guru dalam satu kelas. Baru-baru ni kita ada dengar dari kementerian untuk mengatakan bahawa nak mencadangkan benda ini dilaksanakan pada tahun 2027. Jadi soalan saya, apakah pandangan peribadi Ustazah berkaitan hal ini? Terima kasih. Pandangan secara jujur lah ya, itu co-teacher adalah 2 orang guru untuk 2 kumpulan yang berbeza subjek kan. Betul tak, berbeza subjek. Jadinya macam pada pendapat peribadi saya sekarang, untuk sekolah saya sendiri, guru sangatlah kurang. Jadi bila satu kelas masukkan 2 guru, jadi masalah kekurangan guru tu memang lagi-lagi kritikal lah. Sebab sekarang kita 1 guru dalam kelas pun memang kita ada kelas yang kita gabung. Sebab apa? Sebab ni saya cerita situasi di sekolah saya lah ya. Sebab bila ada guru yang pencen ataupun guru yang bertukar, guru untuk mengganti tu lambat masuk. Yes. Jadi ada kelas-kelas yang terpaksa digabungkan. Terpaksa digabungkan kelas yang ramai muridnya, satu kelas, kadang-kadang 2 kelas lah. 2 kelas digabungkan, tak adalah sampai 3 kan. 2 kelas digabungkan dengan 1 orang guru. Macam mana pula kalau kita nak buat satu kelas tu 2 orang guru kan. Jadi saya rasa macam kritikal, kekurangan guru tu lah yang membuatkan situasi jadi kritikal lah. Bagi saya tak wajar lah, tak sesuai. Ya, Okey, baik. Ini soalan terakhir kami. Apakah harapan dan aspirasi Ustazah tentang generasi guru yang akan datang? Harapan. Ya. Okey, untuk generasi yang akan datang, okey, mereka ni adalah orang kata bakal pemimpin kan. Jadi bermula dengan pendidikan lah. Okey, semua orang perlu ada pendidikan. Dan pendidikan ni sebenarnya yang lebih penting adalah adab lah. Orang kata adab dulu baru ilmu kan. Okay, berpendidikan tinggi pun tapi kalau tak beradab, memang tak berguna lah orang kata kan. Beradab dan berilmu dan juga mengaplikasikan ilmu yang dipelajari lah. Orang kata kalau kita tak mengamalkan ilmu yang kita belajar, umpama pokok tanpa buah kan. Okay, jadi untuk generasi yang akan datang, macam anak-anak saya ni, jadi pendidikan sangatlah penting. Akhlak itu pun seiring dengan pendidikan. Orang kata lagi tinggi pendidikannya, sepatutnya lagi tinggilah akhlaknya kan, lagi baiklah akhlaknya. Okey, dan itu je lah kot. Untuk harapan untuk generasi yang akan datang. Okey, itu saja dari kami berlima. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa dan menjadi sebahagian daripada kajian kami. Segala perkongsian dan juga nasihat dari Ustazah amat kami hargai. Terima kasih banyak-banyak.